husband you medical, right? So mungkin you boleh explain sikit lah, kenapa duk cakap medical ni sangat struggle. Tak adalah nak cakap dentist ni relax. Siapa yang dekat hospital base kena marah kita nanti. Betul. Dia punya macam mana bezanya dengan medical dan dental? Kesimpulannya ialah suami saya jealous dengan saya. Macam tu. Work-life balance kan? Ya, sebab macam di Sabah dulu kan, kita dua-dua government kan. So, nak bezakan dia macam tak balik-balik rumah, duk kerja kan. OT lagi kan. Macam kita dentist. Masa tu dekat government working, lah. dua-dua government lagi. So, macam kita dentist, working hours lagi kan. 9 to 5 kan. So, macam boleh pakai baju cantik. Yes. Dentist, sorry, semua cantik-cantik selalu. Memang busy lah kalau doktor medical kan. Dengan dia punya stress pun sama sebab doktor medical dia urus satu body kan. Nyawa lagi tinggi pasal nyawa kan. Dental tak adalah banyak pasal kematian kan. So doktor medical ni dia more stress, dia punya tanggungjawab dia lagi besar. Dan tak dinafikan dulu tahun bila tu yang kita pernah ada satu situasi yang dia tertinggal anak. Doktor tu tertinggal. Dalam kereta. Ada. Macam COVID ke yang tu? I think before COVID. After COVID. After COVID pada macam few case kan. Saya tak ingat tahun berapa, tapi dekat HKM, sangat sedih lah cerita tu. So itu adalah salah satu pressure yang doktor medical hadapi. Betul. Tapi kerja dia orang memang sangat-sangat mulia lah. Itu tidak dinafikan. Betul. Tiba-tiba kita rasa sedih pula.